Tapi tu kan tanah mak, sayang. Kita belilah tanah tu. Lepas tu kita buat rumah. Abang ada idea. Apa kata kita besarkan lagi rumah mak tu, kita tinggal sekali dengan mak, dengan abang. Tapi tu mama. Dengan hak anak-anak yang lain, kan? Mia nak rumah Mia dengan anak-anak je. Okey. Nantilah abang bincang dengan mak pasal tanah tu. Dan Mia nak abang buat rumah banglo besar. Besar? Besar mana sayang? Kan lari pula bajet abang nanti. Janganlah kedekut sangat. Kata abang sanggup buat apa je untuk Mia, kan? Sanggup. Sanggup. Abang mesti buat. Jangan risau. Nantilah abang jumpa dengan abang Taufik tu. Abang bincang dengan dia. Sebab dia kan kontraktor. Manalah tahu dia boleh bagi diskaun. Begini abang ni. Sayang. Contoh. Kalau abang bukan doktor, abang cuma jaga kambing-kambing. Sayang nak abang lagi tak? Tak nak. Sayang guraukan. Guraukan? Buat apa nak fikir perkara yang tak ada? Alah, klise lah nak uji Mia macam ni. Ingat ni drama ke? Oh, tak. Tak.